Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kita ucapkan pada semua viewers dan juga subscriber Fitri Empire YouTube channel. Terima kasih kerana menonton, jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini sama ada di YouTube, TikTok ataupun di Instagram. Sharekan kepada semua kawan anda. Tambah-tambah lagi yang nak cari Jessie. Pasti nak tunjukkan saya lagi. Okay, sementara tu, terima kasih kita ucapkan kepada Galaxy Sport dan juga Wari Kota Baru. Sebab apa? Okay. Sebelum apa, jom sama-sama kita saksikan dulu VC ini. Okay, inilah jersey dia. Kelantan Red Warrior. Okay, first kali sebagaimana Fiti dah beritahu awal tadi, kredit Fiti ucapkan terima kasih kepada Galaxy Sport dan juga kepada Wari Kota Baru kerana memudahkan Fiti untuk dapatkan jersey Kelantan Red Warrior kali ni. Yang mana Kelantan Warrior ni dia bermain di Liga A1. Okay, Liga A1 di Liga yang kedua lah. Okay, jadi jom sama-sama kita saksikan jersey ni bagaimana secara close up dia, secara detail dia. Okay, dan terima kasih kerana memudahkan untuk kita dapatkan jersey ni. Dan jom kita review jersey ni. Okay, first kali kalau anda beli jersey ni, anda akan dapat gini lah. Okay, packaging dalam bentuk gini, bentuk gini. Okay, dengan ada brand ataupun logo Wari. Okay, jom sama-sama kita buka. Dan kita lihat bagaimana jersey tu yang berada di dalam packaging. Okay, ni dia. Alright. Okay, sebelum kita nak beli jersey ni, Wari ada bagi satu stiker lah dan juga bersertakan cash voucher daripada Wari dan Galaxy Sport ni. Okay. Dan juga kalau anda membeli jersey Kelantan ni, Kelantan FC ni, dapatlah stiker ni. Stiker ni. Stiker ni. Okay, stiker Kelantan Gomo sebab ironinya simbolik kepada Kelantan ni, dia Kelantan Gomo. Lepas tu dengan kata, lah ni ada tagline baru, Reborn. Okay, Reborn, kelahiran semula. Okay, this is Kota Baru. Ni, dia punya design stiker dia. Okay, Fiti rasa Fiti dah guna kot design ni. Dia tak guna stiker ni. Sebab rasa bila kita buat koleksi. Okay, sebagaimana yang anda nak tengok jersey dia ni. Okay, sebelum tu, bagi Fitri hanger dulu jersey ni. Okay, inilah jersey dia bila berada di hanger. Kamera jersey dia ni, jersey Kelantan The Red Warrior. Okay, kain yang sedap. Okay, first kali kita pergi kepada yang interface yang mana yang anda nak tengok dulu. Kalau kita tengok dari segi logo ni, ada logo getah silikon. Okay, kalau anda nak tengok sini, getah silikon. Okay, Fiti dah tanya dia live, Wari KB ada buat live. Sebab Fiti nak tengok pada hari yang sama, baju ni siapa. Kita nak tahu tebal, tapi nak tahu tebal ataupun tidak lah silikon ni. Tapi boleh cakap tebal jugalah. Tebal dia tak seperti jersey hotline lah. Ni Fiti boleh kategorikan dia punya tebal ni, ketebalan ni seumpama jersey Terengganu FC. Tapi Terengganu FC tu dia adalah logo tatami. Tapi ni dia tak logo tatami. Dia fully silikon, fully getah. Tapi tebal boleh lentur.
kerah. Dia kerah tapi boleh lentur lagi. Ni lagi tenok. Sama juga material di sebahagian logo brand dia tu. Warik. Tapi warik ni kita nampak macam nipis sikit lah. Dia tak boleh bandingkan dengan logo The Red Warrior ni. Deh. Itu adalah benda yang kita boleh nampakkan yang ditampal. Kalau ada apa tu? Patch. Dekat A1 pun sama kita tengok. Macam kerah juga. Seperti material ni juga nampak. Tapi kita beli ni untuk jersey. Kita pakai fan lah. Okay? Bukan nak pakai untuk main hangat. Kalau tidak kita main di Liga A1 lah. Dengan Kelantan tu. Okay. Didatangi dengan unsur-unsur elemen petak-petak. Memang takkan lagi daripada kalau kita sebut zaman dulu TRW, The Red Warrior. Dan juga sekarang ni KRW. Okay? Dengan menggunakan logo. Ya sebab apa tahu? Ya logo ni disebabkan gambar fanbase Kelantan ni dia akan ingat logo ni. Nak dia bandingkan dengan logo-logo lain. Maaf kita kata. Sebab logo ni lah yang mana kita dapat ciptakan sejarah. Bukan kita nak bernostalgia sangat. Tapi dengan logo ni lah kita ingat Kelantan naik dengan logo ni. Cuma ni ada berbeza sikit lah kalau perasan. Dia Red Warrior. Tak ada dah. The Red Warrior. Tak ada dah. Dia Red Warrior. Tapi sekali imbah nampak sama je. Walaupun dia dah berbeza. Dia berbeza tapi sikit lah. Deh. Itu dah cukup. Ada cukup orang kata kita sebagai penyokong lah. Kita tak go through terus in detail berkenaan dengan pengurusan dia. Itu biar orang yang berpakaran yang menguruskan. Kita sebagai penyokong, sebagai kita review jersey, takat tu kita boleh buat, itu kita buat. Sebagai tanda kita menyokong. Jadi, dia di lengan pun ada unsur petak-petak juga. Okay. Dia fully sublimation. Okay. Fully sublimation. Design dia. Okay. Di printed. Sama juga di bahagian dada dia. Okay. Dan juga di bahagian lengan ni, ada material yang berbeza deh. Tapi kita tengok pada corok dulu. Corak dia petak-petak dan menggunakan pendekatan sublimation. Okay. Di lengan dan juga di bahagian dada. Kalau kita tengok sekali imbah, dia design ni, dia reference dia jersey Kelantan pada tahun 2013. Yang ada di bahagian lengan, sama sebiji. Di lengan ni dia ada petak-petak. Untuk jersey home lah. Kalau untuk jersey away dia kosong terus. Cuma dia ada design di tengah-tengah sahaja. Tapi kalau di home, jersey home ni, dia menggunakan elemen petak-petak. Memang takkan lagi daripada identiti Kelantan tu sendiri. Bila sebut Kelantan, petak-petak mesti Kelantan The Red Warrior lalu. Jadi inilah dia. Dan juga kalau anda perhatikan kat bawah ni pun ada juga unsur elemen petak-petak yang mana kita menggunakan gradient. Daripada nampak kohilai. Tin bagi depan dia jadi itu sahaja yang kita dapatkan design dia, corak dia yang ada pada baju. Okey, dan juga kita pergi kepada dari segi material kain dia. Tadi kita sebut material logo kan. Ini adalah material kain dia menggunakan kain polyester. Inilah bentuk kain dia. Memang takkan lari, dia material ni adalah material memang selalu warik pakai. Kalau beli jersey warik pun orang yang pemakai jersey warik dia tahu. Dia material polyester ni lagu mana ni adalah material dia. Material yang utama lah. Tapi di bahagian tepi ni dia ada material yang kain blubel-blubel untuk peranginan. Untuk berangin. Untuk peranginan, untuk player pakai. Kita pakai pun sejuk. Ada angin sejuk. Angin masuk lah. Dia guna material lain. Panel yang berbeza lah. Panel yang pertama dan panel yang kedua. Kita lupa juga. Kat bawah ni pun kita ada juga authentic. Logo authentic. Kelantan The Red Warrior X Warik. Apa tak? Kelantan The Red Warrior X Warik. Apa tak? Itu dia. Kelantan The Red Warrior X Warik. Authentic di bahagian bawah dia. Jadi, dari segi material tu sama. Bahagian depan, lengan, kain polyester, kecuali tepi sahaja. Tepi sahaja kain berubah. Dan juga di bahagian belakang dia pun, dia kain yang sama juga. Dan juga fiti pun ada cok nama jugalah. Cok nama untuk kita pakai nak main lah kata tak. Tapi dalam jadi cok ni siapa kenapa bekas-bekas di nombor ni. Maknanya kita sukalah dia tahan lama, material tahan lama lah. Jadi inilah di bahagian belakang dia dan menggunakan pendekatan color V-neck. V-neck berwarna putih. V-neck berwarna putih. Itu adalah jersey yang digunakan untuk player seragamkan untuk bermain. Okay. Fiti lupa. Main sponsor dia di heat press kan. Bukan sublimation. Bukan di silk screen.
Dihipeskan yang brand Naskin Coffee. Tapi kalau sebut bulan ini, kelab bola sepak ke apa? Naskin Coffee FC. Sebab apa Naskin lah. Dia jadi kelab The Red Warrior ni adalah pemilik utamanya lebih kepada Naskin Coffee. Dan juga ada kerjasama dengan, kita tengok ada Duo Sport. Pitbull pun ada tak. Yang menjalinkan hubungan yang mana sama-sama membantu untuk naikkan KRW ni. Nah, jadi itu saja yang kita dapat tunjuk, okay? Kalau anda beli yang original, anda akan dapat patch ni lah. Dapat patch ni, patch daripada Warik. Ini adalah jersey player jersey player. Dan kalau nak tengok di bahagian dalaman dia, Fiti rasa tak ada apa-apa. Dia, yelah kalau kain sublimation ni, dia sekadar berwarna putih sahaja. Inilah di bahagian dalam dia. Di bahagian belakang, di bahagian depan dia. Namun, kalau kita nak tahu pun, ada sizing dia je lah. Kat bahagian belakang tu. Fiti menyeragamkan size L. Sebab Fiti tanya, sebab itu Fiti ada balik Kelantan, cuma tak sempat nak singgah di Warik tu. Jadi kita banyak berhubung melalui sokmed lah dengan admin Warik ni. Jadi, bila kita tanya kain dia, Fiti decide Fiti nak pilih size L lah. Sebab kita pun pakai, kita nak main futsal juga. Kita nak main jogging ke apa ni. Jadi pada untuk personally, logo ni mempunyai perannya. Logo ni yang menghidupkan. Yang mana Kelantan tu hidup. Jadi inilah di bahagian depan dia dan di bahagian belakang dia. Okay. Jadi jom sama-sama kita try baju ni. Bagaimana baju ni berada di tubuh kita. Jom kita tengok. Okay. Beginilah jersey dia bila berada di tubuh. Okay. Ni adalah size L, okay. Tapi bila nak main, kita nak main tu sedap lah. Tapi kalau untuk anda pakai untuk jangka masa lama, saya sarankan belilah size yang besar sedikit, okay. Ataupun contoh kalau pakai size M, belilah size L. Kalau pakai size L, belilah size SS. Sebab kita nak elokkan daripada kita fit. Tapi Fiti beli ni untuk Fiti pakai bermain lah. Pakai bermain, kita nak lenjang, kita nak push untuk main sahaja. Jadi inilah jersey dia bila berada di tubuh kita. Sedap kan ya? Okay. Kain polister. Okay. Begini di bahagian belakang dia. Ni di bahagian depan dia. Jadi kalau anda nak pakai jersey ni adalah jersey player. Harganya adalah 129. Dan juga ada juga jersey yang jersey replika, jersey fan issue dengan harga RM89 sahaja. Okay. Kalau anda nak pakai, boleh tekan di beg kuning di bawah video letakkan ni. Ataupun yang berada di Kelantan tu, yang berada di Kelantan Timur tu, boleh terus go through kepada Warik Kota Baru. Yang paling penting, dapatkan baju, test dulu. Berasa di body tengok ke mana dah. Jadi, apa yang saya nak katakan, terima kasih banyak kepada Galaxy Sport dan juga Warik KB kerana memudahkan untuk kita dapatkan jersey Kelantan Red Warrior ni. Okay. Apa yang paling penting, apa yang boleh katakan, ini adalah sebagai satu tanda kita sokong bola sepak Kelantan kita. Bagaimana dia ada reborn, dia adalah kelahiran semula, okay, pengurusan yang baru. Jadi untuk skop kita sendiri, kita boleh katakan ini sahaja yang termampu kita boleh buat. Kita tak nak sentuh sangat bab pengurusan apa, tapi apa yang kita boleh nampak adalah jantung sesebuah bola sepak tu adalah pengurusan, management. Okay? Kalau jantung tu bermasalah, punahlah orang lain. Paling penting apa kita harapkan sebagai penyokong yang kita mengharapkan sama-sama kita dah nak penutup kan, kita bagi harapan, kita rumuskan sedikit sebanyak apa kita boleh rasakan, nak luahkan. Jantung sesebuah bola sepak tu adalah pengurusan, management. Jadi kita harap dengan adanya pengurusan yang baru ni, tak ada lagi isu babak gaji ke, babak masalah lain Kalau boleh, biarlah benda ni berkekalan lama, tak apa. Lalu ni pun walaupun kita tengok gameplay pun biasa-biasa, A1 ke apa, slow naik. Kita perbaiki mula. Kita nak zaman Kelantan Red Warrior tu kembali semula. Lalu ni kita berpecah. Jujur kita kata, maaf kita nak kata. Kita berpecah, kita banyak jenis. Di Kelantan tu berapa bola sepak, berapa kelab dah ada. Tapi dulu, dengan berlogokan ni sahaja, maaf kita kata kita hanya tuju kepada satu sahaja. Di situlah rakyat Kelantan bila tuju kepada satu tu, dia akan berkumpul bersatu suara. Tapi lalu ni dia pecah dah. Tapi tak kisah. Dia zaman berubah, cara berubah. Apa Fiti boleh katakan, sokonglah mana-mana kelab bola sepak. Asalkan dia bola sepak membawa nama Kelantan. Apa Fiti boleh katakan, salah satunya
KW kita sokong juga. Kita nak tengok Liga Bola Sepak ni Kelantan naik semula. Dan kita tak mustahil sampai satu masa kita akan bergabung semula menjadi satu buah kelab yang kuat. Kita akan bawa satu nama sahaja. Cuma ni kita berpecah lah. Sebab kita berpecah macam-macam kelab bola sepak ada. Bukan kata kita tak setuju je. Okey ya. Sebab dia zaman berubah kan. Jadi kita sokong mana-mana kelab bola sepak pun ada. Yang paling penting set kita jangan pecah. Set kita kena badi sokong-sokong, badi jangan menjatuh-jatuhkan. Jadi sebuah bola sepak tu manajemen kena kuat lah. Waktu pada mata kasar sebagai penyokong je lah. Kita tak on detail lah. Jadi agaknya jatuh untuk KW ni boleh bawa lagi jauh ke depan. Itu harapan kita sendiri sebagai penyokong yang kita nak tengok. Sebab kita membesar dengan The Red Warrior. Jadi bila kita tengok dia tu Umbak Ambing jatuh, hilang tak ada nama ke apa, bila rebound balik ni. Inilah harapan kita boleh kongsikan sedikit sebanyak. Tapi at least benda ni sedikit sebanyak kita beri pada penyokong, kita sampai kepada penyokong, support lah. Sokonglah mana-mana kok patut. Sebab kita nak tengok kelab bola sepak kita ni naik, kita kena sokong. Salah satunya, yang ada termampu, bolehlah mencedah-mencedah. Kelantan The Real Warrior. Jadi nak dapatkan, boleh dapatkan terus, tekan saja beg kuning. Okay, dan kita jumpa lagi untuk video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini kepada semua kawan dan kenalan anda. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. See you soon. Assalamualaikum dan bye-bye.